Ini adalah tanah kami, ini adalah hak kami. Dan ini juga menunjukkan apa yang dilabelkan, yang difitnah, yang digorengkan, diapikan oleh UMNO, pro-UMNO, yang peserta-peserta pro-UMNO, yang menyatakan bahawa you adalah semua Cina untuk rampas tanah. Ini adalah salah. Mulai saat ini, negeri ini bawah naungan saya, Abeta, sebagai Raja, akan sentiasa terbuka dan memberi laluan sepenuhnya pada badan penguatkuasaan seperti SPRM, PDRM, UPNP untuk bertindak tegas tanpa pilih kasih. Tiada sesiapa yang kebal daripada undang-undang di negeri Pahang. Siapa saja yang didapati menyalahgunakan kuasa, bersekongkol dalam urusan yang menyalahi undang-undang, khususnya melibat pencerobohan tanah, wajib dibawa ke muka pengadilan. Malah, Beta tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana individu yang cuba mengganggu, menghalang atau mencabar kuasa penguatkuasaan dan penjawat awam ketika menjalankan tugas. Undang-undang tidak boleh dipijak sesuka hati dan kedaulatan negeri ini tidak boleh dipersendakan. Beta sentiasa bersama kalian yang berjuang mempertahankan tanah air ini daripada dijajah, diperkosa dan dinodai tanpa rasa berdosa. Janganlah pentadbiran kerajaan Beta bersikap lesu dan longlai. Jadilah mata dan telinga Beta, bukan mulut yang hanya tahu menyedapkan telinga Beta. Jadikan episod hitam ini sebagai satu pengajaran dan ingatan untuk semua yang berkuasa.